Bertuah punya budak. Aduh. Badan dah jadi harimau. Jangan lari. Budak ni. Dua tiga sakit gigi. Apa mau bagi? Apa dia suka, semua dia ada. Benar-benar. Saya tahu. Kita bagi dia hadiah apa yang kita suka. Saya suka. Ada pula macam tu. Alah, pancit pula. Tak apa. Jom kita isi angin di bengkel Nyonya Awi. Lepas tu baru kita pergi warung Uncle Mutu. Jom. Ikan, nanti hari jadi kau, kita orang semua datang tau. Datanglah. Tapi... Tapi apa? Tapi tak ada badut. Dua tiga gerak. Kenapa badut tak ada? Badut tu masuk hospital. Dia jatuh tangga. Kesian. Kami boleh. Contoh, Mail, nak gunting? Saya suka. Asyik. Susahnya kerja sekolah yang cikgu bagi. Tak susahlah. Setakat nak buat buku kolaj. Senang sangat. Buat buku kolaj tu memang tak ada hal. Tapi mencari idola tu yang susah. Kau tak ada idola lagi? Yalah, tak terfikir lagi. Kau dah ada? Ada. Dah lama dia menjadi idola aku. Siapa? Adalah. Isan? Adalah. Lagaknya. Tak nak bagi tahu tak apa. Mak Im, idola kau siapa? Aku dengan Meme sama idola. Yalah, kami suka cikgu. Tengok. Hebat kan? Idola saya, Jarjit. Marvelous! Jarjit, siapa idola kau? Dua tiga jalan di titi. Mestilah susah. Jadi kamu harus ngomong seperti saya. Ya ke? Iya. Bisa aja. Ipin, carilah dalam majalah. Ada banyak orang terkenal yang boleh dijadikan idola. Betul juga tu.